Dah lah ikan segar-segar, lawa-lawa, kacak bergaya. Ikan kecil siang kan? Siap basuhkan pula. Nasib baik tak ada kuali. Kalau ada kuali confirm dia masakkan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya berlangsung dekat Pasar Tani Kekal Permas Jaya, Johor Bahru. Tebal pipi weh. Ini jarang-jarang jumpa Betul ikan debam. Debam sedap babe. Debam ni asam pedas je. Asam pedas cair-cair. Gelama papan 14. Gelama papan sedap isi dia lembut. Gelama papan ni. Okey, mata besar pun saiznya besar-besar, mata besar. Ataupun ada panggil lolong, ada orang panggil ikan uji rasid. Ikan kembung pun besar-besar bas, ikan kembung dia. Ikan kerisi pun lawa-lawa, kerisi bubu ni Gerut kuning dengan tebal pipi adik-beradik lah senang cakap. Lepas tu ada ikan remong. Okey, ikan remong. Ada ibu kerisi lawa. Okey. Ibu kerisi ni, siapa yang belum pernah makan, saya nasihatkan korang cuba beli sekali. Rasa ikan ibu kerisi ni, ada rasa seakan-akan ikan merah, ikan jenahak, macam ikan kaci, isi dia lembut sangat. Awal hitam. Ni yang saiz besar sikit. Yang tadi tu 22 sedang. Yang ni saiz besar, memang berkilat-kilat, mata pun jernih-jernih. Kat sini ada gelama jarang gigi. Okey, gelama jarang gigi ni, siapa tadi cakap nak masak 3 rasa? Cuba gunakan gelama jarang gigi, buat 3 rasa. Percaya cakap saya, sumpah sedap. Permen. Ini masak singgang serani, asam rebus. Asam rebus pun nanas sedap. Bawal putih geng. Ini apa pun sedap. Ni mayung saiz sedang. Mayung saiz sedang Sebelah sini ikan potong-potong. Ini ikan jenahak. Itu harga dia. Isi, kalau kau pilih isi sekilo 43. Kalau kau pilih kepala sekilo 33. Okey, ini ikan merah. Isi 45, kepala 35. Yang ini ikan kaci. Isi 25, kepala 15. Daun baru. Ini biasa daun baru singgang lah. Singgang sedap. Singgang serani, goreng masak tocu, masak sambal. Okey. Ada ikan kaci. Ikan kaci ni yang tadi yang potong-potong. Ini tak payah potong. Ini sekilo RM19 je. Kerapu tongkah. Kerapu tongkah ni ada orang panggil kerapu mati hijau. Kan, kerapu bulat. Ini paling lembut lah isi Ini merah laut, jenahak laut. Bukan merah bela, bukan jenahak bela, bukan jenahak kolam, bukan jenahak sangka. Memang nelayan yang tangkap punya. Ni tebal pipi lawa-lawa. Itu harga dia. Nampak tebal pipi. Tebal pipi dengan senangin. Itu harga dia. Sotong 29. Siakap liau siakap pancing tau. Bukannya siakap bela tau. Harga keras sikit 28 sekilo. Ikan haji. Ikan haji sekilo 27. Okay. Padi slice sekilo 28 kak. Dah siap potong-potong ni sekilo 28. Negeri Batang kalau jalan seko sekilo 36 bang. Kalau nak jalan potong-potong, itu harga dia. Lepas tu ada mayung potong-potong. Ikan mayung potong-potong pun dia isi lawa-lawa mayung nampak. Mayung isi lawa-lawa tu harga dia. Kenapa orang penuh kat sini? Sebab apa saya cakap? Pilihan banyak. Lepas tu saya tunjuk kat korang ikan dia lawa-lawa tak? Ikan kecil pun siang kan nampak ni? Ni, ikan kecil-kecil. Siang kan? Siang kan ikan gembung? Siang kan? Ikan pelaling siang. Ikan kisi siang. Apa kita tak siang kat sini? Siap basuh. Siap basuh. Kau tengok. Kalau ada kuali siap goreng. Nasib baik tak ada kuali. Sotong siang tak?